Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Travelog episod kelima, Vienna, Austria. Ini bukan episod second last sebelum habisnya pengembaraan kita di Eropah. Jadi saksikan video ini sehingga habis. Sedikitlah dan juga sejarah ringkas dan juga fakta tentang Vienna. Vienna ialah ibu negara Austria dan salah satu bandar paling bersejarah di Eropah. Ia bermula sebagai penempatan Rom bernama Vindobona sekitar abad ke-1 Masihi. Pada abad ke-13, Vienna menjadi ibu kota Empire Habsburg dan kemudiannya pusat utama Empire Austro-Hungarian daripada 1867 hingga 1918. Selepas Perang Kedua, Vienna terbagi pada zon kawalan Amerika, Soviet, British dan Perancis sebelum menjadi bandar bebas pada tahun 1955. Dan kita kini berada di Museum Sisi. Museum ini terletak di Hofburg Palace, iaitu istana diraja utama di tengah Vienna. Ia didedikasikan kepada Permaisuri Elizabeth dari Austria 1837 hingga ke 1898. Dia lebih dikenali dengan Sisi, isteri kepada Maharaja Franz Joseph pertama. Museum ini dibuka pada tahun 2004. Fakta menarik, kecantikannya yang luar biasa, dikenali dengan kecantikannya yang luar biasa dan beliau mempunyai runcing kecantikan yang ketat. Pada keesokan harinya kita ke istana. Oh, kau nak tahu nama istana ni bermaksud mata air yang indah. Ia dibina sebagai istana musim panas keluarga diraja Habsburg, menggantikan sebuah rumah jagaan yang musnah oleh tentera Turki pada abad ke-17. Pembinaan istana baru seperti sekarang bermula pada zaman Maharaja Leopold I dan disiapkan sekitar tahun 1749 di bawah pemerintahan Maria Theresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Ilmu Channel. Kali ini kita berada di istana di Vienna, Austria. Dan istana ini dikatakan dibuat daripada emas. Jadi kita akan rungkai benda tersebut pada hari ini. Saksikan. Parlimen Austrian Parliament Building. Ia dibina pada 1874 sehingga 1883. Direka oleh arkitek Theophil Hansen. Direka dalam gaya Greek Revival untuk melambangkan prinsip demokrasi seperti di Athens kuno, menjadi tempat mesyuarat Parlimen Empire Austria-Hungary dan kemudian Parlimen Republik Austria selepas 1918. Patung antena di luar bangunan melambangkan kebijaksanaan dan keadilan. Ia mengalami pemudahan besar dan dibuka semula pada tahun 2023 dengan sistem moden tetapi mengkekalkan reka bentuk asal. Setelah waktu tiba untuk masuk ke dalam istana, kita mula masuk dalam istana. Oh ya, sebenarnya istana ni bukan dibuat daripada emas, tapi hiasan dalaman yang dibina daripada emas. Istana yang kuning di luar ini nampak seperti keemasan. Untuk pengetahuan semua, istana ini telah dibina asalnya sebagai tempat pemburuan diraja sejak abad ke-16. Istana ini dibina pada abad ke-17 dan diperluas oleh Permaisuri Maria Theresa pada abad ke-18. Ia menjadi kediaman musim panas rasmi keluarga diraja Habsburg.
untuk menjamin keselamatan keluarga dia aja, ini merupakan bilik pengawal. Dan ini mula adalah merupakan bilik snooker kepada raja. Dan istana ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada sekitar 1441 bilik. Tetapi hanya sebahagian dibuka untuk pelawat. Dan ini merupakan bilik kerja kepada Maharaja. Dan raja selalu duduk kat situ untuk buat kerja dan dipenuhi dengan gambar keluarga-keluarganya. Nampak? Dia tetap niat keluarga apabila ketika Franz Joseph depressed apabila anak yang dibunuh di Bosnia dan Herzegovina. Maka setelah bertahun kemudian belum mangkat di sini buat kerja. Dan merupakan tapak warisan dunia UNESCO sejak 1996. Mozart pernah membuat persembahan di sini ketika Maria Theresa ketika waktu kecil. Jadi kita boleh nampak kemewahan hidup Emperor Austria. Dan istana ini telah dibina lebih kurang daripada abad ke-18, abad ke-17 lagi. Kita boleh nampak lukisan di atas ini menggambarkan malaikat. Kalau kita jawab itu, memang mereka ni orang gaji mereka pada zaman dahulu Emperor adalah satu dan teguh dengan agama Kristian. Nama istana ni adalah Chinese Cabinet. Ini adalah Chinese Cabinet dan ini adalah Gown Cabinet. Ya. Ini bilik dalam ni adalah bilik kalau katakan Queen dia nak buat mesyuarat rahsia, dia akan buat dalam ni. Di atas ni adalah gambar yang melambangkan malaikat. Kita nampak gambar ni kita nak berpegang teguh dengan agama mereka. Upacara rasmi mereka akan buat di sini lah, di dalam bilik dia. Kalau ada upacara perkahwinan, upacara keramaian, mereka akan buat dalam bilik ini. Jadi ini adalah bilik Cina. Sebab kita boleh nampak budaya-budaya Cina dalam bilik ini. Ini merupakan Emperor terakhir Austria ketika abad ke-18 dahulu. Itu saja video kita di Austria. Saksikan video lepas ini kerana kita berakhir berada di destinasi terakhir kita, Turki. Kita akan melihat tinggalan-tinggalan para rasul dan juga semestinya Masjid Hagia Sophia. Dan saksikan video lepas ini di Ilmu Channel.